Lekor kak. Kak ni pau goreng eh? Ada pau goreng dengan baby shark. Pau goreng inti apa je ada? Ada 8 inti dekat sini. Ada kaya, kelapa, gigit, sokit, kacang merah, kemudian daging dengan side. Oh, okey. Sini yang popular apa? Yang popular macam biasa lah, kacang merah. Okey. Dengan side. Kacang merah macam mana? Kira macam mana tu? Semuanya RM4. Sardin kemudian dengan daging dia RM3 saja. Boleh. Kacang merah 2, Kacang merah 2, durian 2, daging 2. daging. Saya asin plastik Kacang merah 2. Daging 2. Dia tengok isi durian. Koyak sikit lagi. Okey. Wah, okey. Kalau baby cakul ni kira macam mana? Baby cakul RM9 RM9 4. Boleh buat RM4. Ni ada sos dia eh? Kita bagi pandan dengan sos cili. Oh, okey baik. Lama bang niaga sini? Baru dekat setahun lah. Setahun. Nampak macam dah pro. Nampak pro. Semua niaga sini. Kalau macam ni sardin. Ada sardin. Buat lah sardin kan. Ada bawang, ada apa? Dengan cili padi. Tangan nak kena lembut lah. Sebab sardin inti dia lembut kan. Sensitif sikit. Sehari berapa kilo bang tepung buat? Ni kita tengok hari. Kalau hari biasa boleh 17 kilo. Oh, banyak agak boleh tahan. Macam dulu Sabtu Ahad kan budak-budak apa sekolah kan boleh ada 20 kilo. Oh, boleh tahan. Biasa je. Ni je? Kat sini buka hari-hari ke? Hari-hari buka, kecuali Senin dengan Jumaat kita cuti. Oh. So 10.30 pagi sampai 6 pagi. Okey baik. Okey, terima kasih.